yang indeks 1 dia yang susah. Saya rasa okey je. Okay guys, terusnya lubang yang mengerikan kot tapi nampak macam biasa je kan. Indeks 1 ke lubang nombor 5, par force 372. Nampak macam okey je, nampak green dari sini. Sebelah kanan hazard, sebelah kiri hazard. Fairway boleh tahan luas. Kita tengoklah sebelah kiri ada bunker di landing area. Tengok apa penyebab utama dia diberikan lubang ni indeks 1 ke Jadi kita tengok apakah kita boleh dapat skor yang baik di indeks 1 ni guys. Jangan hantar bola straight. Straight to fairway lead. Amal lead. One good shot. Kita biasa lead. Mana-mana satu. One good shot. Nami. Settle. Alright. Cantik. Selamat. Alright, ini bunker fairway sebelah kiri. Sebelah kanan ada hazard. Kalau masuk bola mungkin boleh cari. Bola saya landing di bawah slope sana. Bela lebih kurang 150 Kita tengok boleh tak saya buat second on dengan baik. Okay. Alright, bola saya second shot. Distance lebih kurang 145. 115 macam tu saya main dengan menggunakan 7 iron guys. Saya harap kali ni tidak top lagi, tidak thin lagi shot. Mana satu Amrit buat dengan sempurna ni. One good shot. Come on, go. Oh, saya rasa dekat collar. Okay. Hai guys, bola tak on. Kita chip masuk. Saya rasa shoot ke sana. Tengok ada lurah di sana dia. Saya ambil lebih kurang jarak. Alright, one good take. Nice. Dia break lah. Okay, tengok. Boleh tak par? Seterusnya guys. Okay, par saya lebih kurang 4 ke 5 kaki, 4 kaki. Saya ambil straight saja. Mungkin kanan tiang lah Straight part. One, good call it. Masuk ke. Alright. Okay, ni indeks 1 yang agak apa yang saya rasa dia indeks 1 saya fikir-fikir apa yang indeks 1 dia yang susah. Saya rasa okey je. Alright. Kita tengok apa jadi di lubang berikutnya. Manis-manis jengkel.